tadi? Bulan 4 Bulan 4 kan? Bukan this month kan? Oh, yang tu show lain kat Las Vegas. Okey, bukan. Okey, 30 bulan 4 lah. Yang tu perancangan dia. Perancangan biasa kita akan siap sedia lah. Sebab sekarang ni OAG 3 piece. So, konsert ni konsert metal, konsert rock kan. So, kita pun adalah plan mungkin nak daripada segi penampilan aku, mungkin kita akan buat something lah. Sebab dia metal terus kan. So, actually kita orang pun kalau ikutkan sebelum saya main muzik alternatif, saya memang into metal music. Macam band-band Megadeth, Metallica, Slayer dulu. So mungkin kita orang akan cover ke lagu metal ke tak tahulah, walau-walau. Tak ada janji lah. No promises lah. Tapi bila ditawarkan untuk join, you rasa macam terkejut? Mula agak ayah metal kan sebab mental dia. Aku tak metal biar gua mental. So macam mungkin kot sebab without the end kan. Okay kot, boleh lah kan. So insyaAllah. So lagu-lagu yang akan dipilih tu mungkin lain sikit lah. Mungkin lain, tetapi sebenarnya prioriti kita adalah lagu baru. Sebab OAD sekarang ni nak dalam rangka terakhir nak release demo album. Demo album ni adalah vibe yang kita nak bawa balik daripada 90-an. Sebab ingat tak Kak, kalau 90-an dulu sebelum album, kita buat demo kan? Akak tahun 2000, itu Gen Z lah, lupa Gen Z. Saat zaman kami dulu, sebelum kami buat album, kami buat demo album. So untuk kali ni kita buat demo album dulu untuk kita share dengan fan, dengan peminat. Say kalau dia orang ada idea yang dia boleh bagi input ke apa untuk idea for the album version. So kita release demo album ni as macam dengarlah apa yang kita ada sekarang ni. Draft lah, istilah kan draft lah. Lagu tu tak siap 100% lah because kita nak share dengan kita punya fan untuk dia albumnya version. So demo album tu dipanggil Demo Loni. Demo Loni. So Demo Loni akan release before the concert lah. Ya betul, it's called Demo Loni. Betul. Ya. Because orang tanya member Kelantan, Adi bila album keluar album lah. Aku demo ada lah. Demo apa dah? Demo Loni. Saja. It's a gurauan lah. Tapi betul. Lagipun sebab saya minat lagu Kapila tu. Demo Loni. Tak, apa dia? Tak suka. Salah satu sebab. Tapi title Demo Loni. Macam inilah demo kami. So yang tu akan release dalam sebelum event tu lah. Bulan 4 ni kita dah lagu yang kelima sekarang ni. Hospitality tajuk lagu dia. So dia ada 5 lagu baru. Sri Candy, Wannabe, Starlust, satu lagi apa nama tu, Hospitality. Siap dah bang? Solawat. Dah siap lah. Dia demo tapi demo version lah. Siapa yang buat lagu? Kebanyakannya dia punya basic tu, dia punya blueprint tu saya buat lah. So sekarang ni OAG ada 3 orang. Saya bass, saya merangkap vokalis dan bass. Dan gitaris Budin dan drummer Ringo. 3 orang, 3 piece. Tapi insyaAllah untuk konsert ni mungkin kita akan point extra musician. Tengok macam mana, tengok lah kan. So bottom line dah. Lagu yang kena nyanyikan lagu Malay atau dua-dua lah. Mungkin Tamil pun ada insyaAllah. InsyaAllah engkau umpama mepadi-pudi pada sayapnya. Oi. Dia ada mention juga yang sebenarnya pada dia lah pergi genre macam metal rock. untuk festival besar jarang diberi peluang. Betul, maybe. So, do you agree dengan benda tu? Sebab betul lah aku kata sebab saya grow up in zaman rock 80s tu sebab saya was born in 70s kan. Saya membesar dengan zaman rock. The full of 80s tu memang rock ni dia never die. Until even masa kita orang muncul pun kita mesti consider alternative rock. Cuma kita kesinambungan je. So rock memang Malaysia ni I can say lah. Tak tahulah if you agree dengan I ke tak. 70% kita rockers kat Malaysia ni. Maybe 80% macam mana. Maybe 90% rockers. 10% tu lain-lain. You get what I mean not? Maybe I don't. Lagi-lagi kalau rock ballad kan. Kita memang popular dengan so I mean kita rockers Malaysia memang ramai. Betul tak? Semua dia orang tak dress up macam rockers. Dengan menteri-menteri pun yang minat rock tu takkan nak pergi parlimen rambut panjang kan. Maksud saya macam itulah. Betul tak bro? If I'm mistaken, please correct me lah. Betul kan. I mean for dunia lah sebenarnya kan. Worldly rock music ni memang satu muzik yang apa nama? Yes, sebab dia banyak rock and blues and rock, soft rock. Kalau banyak rock kan, mesti ada batu kan. Tapi jangan jual batu sudah. Dan jangan isap batu sudah. Itu je. Lain dah tu. Itulah pasal. Tapi back to betul jarang diberi peluang untuk ke Mungkin. Yes. Kalau ikut kan banyak lagi sebenarnya band-band yang patut dipanggil lah. Tapi yang ni mungkin generasi yang
Patutnya kalau bagi saya lah, kita sepatutnya kena panggil satu rock legend lama punya kan. Let's say band daripada walah-walah kan. Mungkin Search ke ataupun Wings ke, walah-walah ke Wings ke kan. So satulah band lama kan. Left Handed pun sedih juga kan. Tiba-tiba idea pula. Next time lah. Diajukan. Next time sebab dia kan dia kata umur dia kan tadi kata ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. InsyaAllah itu kita boleh. Untuk first one ni kita nak bagi blast dulu lah, kita go with the flow dulu lah. Kita bagi kenal dulu lah dia punya brand, apa dia punya brand, dia punya brand lah. Metal Verse. Mana rock dan juga Metal mana dia sama je, rock, punk rock, dangdut pun ada rock, dangdut rock. Belum lagi panggil dangdut rock. Ada je band dangdut rock. tidak pernah dianaktirikan kan kategori ni. Rock ni lah betul-betul soft rock, pop rock kan banyak kan, rock kan. Awak pun mesti rockers juga dulu ni. Apa? Bayar kan, cover line je. Itulah alhamdulillah lah. Cuma itulah banyak lagi yang boleh kita kembangkan lagi dari segi idea lah. To me memang kena ada satu band or legend lah, satu macam Closing kan, Rami Sarip ke, whatever not ke apa kan, or something like that. Just an idea lah. Sebelum konsert ni berlangsung, Aha. Rani akan terima juga show-show yang lain yang besar ataupun yang tertutup je. Yang tu walah-walam. Kita kan cek makan kan, tak boleh tak. Sebab dalam terms and condition pun tak ada pun kata tak boleh ambil show lain. Kita akan kerja kita kak. Takkan nak say no kak. Kita cek makan kak. Saya semua say on kak. Acapella, -1, miming. Semua saya belas. Api dia nak bayar miming. Dia kau miming ni. Nah 10,000. Dia suruh. Dia minta. Bukan saya nak miming. Contoh kan. Ya, kadang so kita sebab itu memang kerja saya. Kalau saya nak say no to offer, it's like macam tolak rezeki lah kan. Ada juga yang hati tolak kalau dah ada festival yang besar. Tak, saya kan Malaysia ni terlalu kecil untuk kita tolak benda macam itu. Sebab kita event-event kita pun dinner show, orang tak tahu pun show tu kat mana, bila kan. Faham tak? Tak nak sit kan. Kadang-kadang offer tak datang selalu. Mana offer macam ni? Maksudnya kalau aku penyanyi offer persembahan tu tak datang selalu tu macam mana? Sekarang ni? For you. To me, alhamdulillah, walaupun saya tak adalah keluar TV macam zaman-zaman segila dengan I dulu, tapi I ada je show. Cuma bukan show yang keluar TV je lah. Dia keluar dekat handphone je. Yelah, dinner show. Mana ada orang tahu kan dinner show company mana, company solar mana kan. Apa ni, Sweden mana kan. Orang takkan nak kecoh kot. Kita datang buat kerja je. So sebenarnya ada je show. Dalam sebulan tu ada 2, 3, 4 tu dah cover dah. Kalau nampak tadi tak ada. Sebab saya memang suka saya mystery. Mystery is the viral thing. Orang semua nak kecoh lelek diam-diam mystery. Sam ada kejap ada. Sam ada kejap. Tapi tahun lepas viral juga. Viral lah? Kenapa? Sama. Yang itu I saja buat. Itu. Tapi alhamdulillah you tahu dah I dah menang. So alang-alang kita dapat Nak cerita pasal alhamdulillah ya Allah. Buka pula Allah. Tengok macam luka dah Sembuh dah. dah semua okey. Ada sikit lagi jahit tak. perjuangan naik turun mahkamah penat berkata Rani Kodikan tu 3 tahun dah macam pembunuh lah. Macam di charge membunuh lah. Bagi saya relax je lah sebab saya tak bersalah. Tenang je lah. Walaupun 3 tahun je ingat kan. Kalau ikutkan boleh. Tapi fikir-fikir balik ini ujian. Sebab ni cara Allah sebenarnya ajar kita sebenarnya. Adalah benda yang kita buat salah dulu ni. Tapi kalau kita tak bersalah, buat tenang je lah. So alhamdulillah bila final itu hari, saya menang. Saya bersyukur. Kalau ikutkan memang lawyer dia nak macam nak my ex-wife suruh buat minta maaf terbuka ataupun kita orang akan ataupun saya ambil tindakan untuk saman fitnah dan saman keterangan palsu. Boleh macam-macam. Tapi saya fikir-fikir bila nak habis lagi naik mahkamah lagi tak payah. Kan? Diam-diam sudahlah menang kan. So sekarang ni hubungan saya walaupun sampai macam brutal gitu dia buat saya kan. Tapi bagi saya itu adalah sifat lah seorang bekas. Mungkin dia ada emosi dia mungkin tak kita tengok daripada segitulah. Dia pun bekas isteri saya kan. Dia pun jaga anak saya. Jadi saya tak naklah menambahkan lagi kan skrip kan. Jadi Masih lagi hubungan baik lah. alhamdulillah lepas kes tu lagi baik. Maksudnya sebab saya tak ada ambil tindakan balik kat dia. Dia rasa macam chill lah kan. Wow, yelah kalau ikutkan boleh je saya nak ambil tindakan. Saya masuk lock up kot kan. Ambil lock up je, sibuk bukan penjara. Keluar penjara, lepas tu keluar jalan sengit ke mana. Itu memang saya tak buat. Ya.
Kau dah risau. Tapi sejujurnya Radhi Itu I dah cuba nak cinta tak boleh ke? Lagi. Okay. So alhamdulillah lah, maksudnya saya forgive and forget lah, senang cerita. Sebab kalau nak continue anak bangsa. Dia lebih anak lah ni. Walaupun sebenarnya alhamdulillah lah, dia rasa, mungkin saya dapat lah ada reaction daripada dia yang dia rasa macam, sebab dia pun cakap dia lupa. Dia tak ingat masa kejadian tu. Dia pun macam dia lupa. Masa dia punya statement dengan kakak statement, dua-dua kata lupa, tak ingat. Jadi saya pula ada kamera, saya ada kamera, yang kejadian tu ada kamera. Kalau nak kamera tu call saya boleh jual kat awak dalam harga. Ada kamera. So dalam kamera tu nampak lah kejadian sebenarnya. Saya bersyukur sebab kamera tu. Kalau tak ada kamera tu, bukti. Alhamdulillah. So cerita dia tak ingat. So saya bersyukur lah. Maksudnya benda tu berlaku dengan cepat. Sebenarnya kita orang menari sebenarnya. Joget. Lepas tu dia ingat. Tapi kita tengok video dia memang macam berjoget. Lepas tu pusing kita orang. Sebab rambut dia nak cerita kat sini tak habis lah. Adalah cerita dia tu lah. Kelakar lah cerita tu sebenarnya. Kau tengok balik dia lah macam menari dengan tarik rambut ni. Apa tolong. Janganlah bagi anak kau tengok kan. Jangan kalau boleh tak ada kelakar. Tapi Radhi dengan anak-anak sekarang macam mana? Oh, steady. Alhamdulillah lah. Tiga-tiga anak saya from the first marriage yang dengan Syazin pun okey. Dia sekarang belajar dekat Lundu ambil fotografi UiTM. Dah besar 20 tahun dah sis. I nampak macam 19 lagi. Kan? Sebab I buat rambut macam ni. Kalau I tarik belakang nampak dah umur sikit. So anak dah Rambut 20 je. tahun. Dah besar kan? Dah besar. Yang nombor 2, 11. Perempuan Aisyah tu. Tapi dia ada tak macam yelah, Nak ikut. bukan maksudnya dia bertanyakan kisah-kisah kat dia dah besar, dia dah tahu kan? Diorang sekarang bijak lah si. Diorang tengok kita macam drama artis lain je. Macam Johnny Depp dengan bini dia. Macam tu lah. Ayah aku pun rockstar. Macam kes Johnny Depp ni je lah. Biasalah. Dia dah tahu dunia ni macam gini. So diorang, kita lah hubungan kita lah. Diorang masih depan mata kita. Kita just bagi attention je lah. Beats kita tu biasalah. Macam-macam. Hush. Itu yang baru dalam media. Kalau yang mulut dia cerita lagi macam-macam. Radhi ni keturunan raja lah apa semua orang tak tahu. Kau banyak TV ni. Tapi anak ketiga anak tak minat dia Wish. macam mana? Uff. Tapi aku tengok yang si abang memang minat fotografi. Dia fotografi. IG dia suka. To be honest, I sebelum jadi penyanyi ni, I memang minat fotografi. Yang cover album, first album tu saya tangkap. Gambar singa tu lah. Tu yang blur tu. Saya tak nampak. sorry. Excited jumpa you. Lama tak jumpa. So diorang Banyak benda nak muntahkan. Banyak benda nak dimuntahkan. Tak, maksudnya banyak benda nak cakapkan. so mereka tak ada masuk. Belum lagi. Ada itu hari jumpa siapa? YFSC. Dia nak suruh masuk talk to my manager. Next year kot, next 2 years nak tengoklah bagi dia. Kena praktis juga kan. Boleh lah kalau ada lagi kan. Dia kau kena dalam legend tau. I kena release dulu I punya demo album dulu. Demo Loni. Demo Loni kena keluar dulu dah. Kalau demo Loni nak talk to my manager, okey? Tapi kira ada planning jugalah untuk anak masa InsyaAllah, tapi I tak galakkan lah sangat kan. Sebab macam mana nak cakap, sebab dia kan aurat kan perempuan ni. Kalau lelaki tu tak apa. Lelaki tu kan. Sebab saya pun dah ke arah yang pengakhiran kan. Permulaan dah, pertengahan dah okey. Pengakhiran ni. So pengakhiran ni insya-Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Tu member kata